Kau tak siap lagi. Dah pukul berapa nak pergi orang kahwin? Sekejaplah siap ni. Ha? Siap ni. Jangan lama aku mak. Dekat ni Kampung Padang kan orang kahwin kan. Habis nak pergi lagi satu tempat lagi dekat Kerubung. Dua tempat nak pergi. Siapa telefon aku ni? Assalamualaikum mak. Ya mak. Siapa tu? Mentua. Mentua. Bini nombor 2 punya mak. Ya mak. Mak saya mak. Mak apa mak tak sihat? Dah berapa lama mak? Oh dah seminggu dah. Aduh. Kalau begitu insya-Allah mak nanti saya bagi tahu pada Mawar so siap-siap nanti saya mengangkat pergi ke sana lah ke setting mak mak rehat. Insya-Allah nanti saya datang hari ni okey. Hari mak ada pergi klinik. Pergi klinik mak nanti saya dapat nanti kita pergi klinik sama-sama insya-Allah mak okey. Nanti saya siapkan. Nanti saya bagi tahu pada Mawar so siap. Okey, assalamualaikum mak. Di mana ni? Di mana? Mak mentua aku telefon, mak dia tak sihat. Mak mentua yang nombor apa ni? Nombor 2 punya bini lah, dia tak sihat. Sikit hari bapa, dia suruh kau datang bapa? Dia suruh datang pasal apa dia tak sihat, tak ada orang nak tengok dia. Jadi dia minta aku datang sama si Mawar. Berapa lama nak pergi sana? Pergi seminggu lah, tengok perhatikan dia, tengokkan dia lah. Minggu sekali nak pergi? Pasal apa, dosanya tanah rancangan. Jadi kita kena bagi tumpuan kat dia lah. Pasal apa, rumah kadang pun bukan kata rapat-rapat sangat. Dia nak panggil orang lain pun susah juga. Jadi kalau anak dia ada, anak dia boleh tengok dia, si Mawar boleh tengok dia. Itu aja. Berapa lama pergi? Seminggu? Seminggu aje lah. Jangan kau tak balik. Tak nanti balik kau siap dulu. Siap-siapkan barang dulu siapkan barang dulu. Okey ni. Bawa member so Iyalah seminggu nak pergi. Habis kau ni kau nak belanja ada duit? Ada. Ada, tak ada 200-300 buat belanja. Tak payah. Engkau balik, engkau jangan tak balik. Dan risau ni. Tanah sana, tanah rancangan, semua orang kekaya sana atau tanah rancangan. Dekat setting tu, Jempol. Semua ada duit punya orang. Nanti aku buat balik diorang sekarang dah tak pakai minyak petrol, dia pakai minyak kelapa sawit. Isi minyak tu? Itu dong proses, kemudian dong buat jadikan minyak, dong isi dalam enjin motor. Ini kau tak tahu. Untuk minyak masak. Masak ke enjin kereta pun boleh gunakan, motor boleh gunakan. Nanti besok aku balik dari sana, aku bawa 3 tan. 3 tan. Mana kau letak rumah bukan ni? 3 tan. 3 tangkai 3 tangkai. Bukan 3 tangkai, 3 apa orang kata? Allah hai. Itulah. 3 tangkai lah aku bawa balik. Satu tangkai tu banyak buah dia. Mana 3 tangkai tu banyak. Jadi kat rumah nanti besok kau proseskan. Kau proses kau tengok aku isi minyak dalam motor. Wah serap nak layan. Bagus tu Neng. Kau jangan tak balik. Minggu kau pergi kau balik. Kau tak balik kau siap. Sana semua ada duit punya orang. Kaki kau rumah kaya-kaya. Kau tahu tak semua orang kekaya sana. Kekaya. Tak kaya-kaya. Tak kaya-kaya. Kaya. Okey pergi dulu tahu Kau nak pergi orang kahwin pergilah. Pergi orang kahwin seorang. Yalah pergilah. Okey tak apalah. Jangan tak balik. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum.